Dulu merah banyak, red ada satu je. Syafiqah. Kan? Lepas tu, lepas main sebelum makan madu. Selepas makan madu, merah tinggal separuh. Separuh jadi red dah. Hari ni semua dah red. Ada sikit-sikit aja lagi. Perasan apa-apa dah? Dia duk main juga. Ha? Dia duk main juga. Sat. Yang ceritanya hak ni dulu. Pasal macam mana? Dia ada maksudnya organ dulu. Rasa kuat tak? Tak kuat. Sikit. Rasa kuat sikit. Alhamdulillah. Dia bersemangat. Ada semangat balik dah. Hak Semangat penting hak. Sebab lah ni ada dua cerita. Cerita hak nampak dengan cerita hak tak nampak. Kan? Yang penting cerita hak nampak ni lebih kuat dulu. Dia semangat dah. Memang Alhamdulillah. Tok nampak lah dia semangat. Tok nampak Alhamdulillah Dia semangat. boleh lawan. Ya. Dulu takut. Naik seri balik dah. Betul. Dulu pucat. Tengok lah ni bila darah jalan elok. Tengok. Darah merah dah. Alhamdulillah. Comel macam tu lah. Ni comel dulu ni. Mudah-mudahan pelah comel ni. Tengok cucu pun comel lah. No? Okey. Selesai. Rasa kuat tak? Jiwa lebih tenang tak sekarang ni? Ya. Ya. Alhamdulillah. Tak stres sangat dah kan? Boleh kawal dah kan? Tak macam dulu dah kan? Biasanya kalau Sarah macam ni lebih tenang lah. Memori lebih tenang. Tenaga lebih kuat. Tidur pun sedap. Bangkit pun tak sakit badan sangat. Biasanya macam tu. Semayang okey dah? Okey? Alhamdulillah. Semayang bila masuk waktu kan lewat-lewat. Boleh. Lepas ni semayang. Masuk waktu je semayang dulu. Sebab kita nak jaga Allah. Kita nak jaga Allah, kita nak perang dengan musuh Allah. Kan? Kalau tidak dia kacau ni. Yang penting semua sistem dah okey, dah kuat. Lepas tu kita jaga amalan kita pula. Okey, cerita hak nampak. Kuat dah semangat. Jiwa pun dah kuat. Dari segi hak tak nampak pula, cerita lagu mana? Cerita dia. 2 hari 3 hari lepas. Dia kata buat dia main. Tak boleh sekolah lah. Dia kata. Ya kan? Dia buat macam tu. Dia marah. Lepas tu hari tu. Dia kata. Aku tak boleh masuk lah Ramadan. Dia kata tak boleh masuk dah. Kata dia. Dia panggil saya kan. Dia kata. Tak percaya. Jangan percaya kat dia. Dia kata. Lepas dia kata. Tak payah saya. Tak payah ni. Macam mana dia kata. Tuhan tak payah sayang. Tuhan lah dia kata. Tuhan tu. Dia ada satu hari tu. Umur dia tak dekat ni. Mai masuk. Dia mai. Masuk umur kawan tu. Dia masuk dia macam ni. Umur dekat orang tu. Bila masuk kawan tu. Dia. Muka dia budak yang dia masuk tu. Dia masuk tu. Duk kalau main muka umur saya. Lepas tu mak dia tanya. Hang buat apa kat cucu saya tu? Lepas tu dia kata. Pandai sangat. Jadi tu bodoh dia kata. Dia tu pandai dia kata. Dia tu bodoh dia kata. Lepas tu dia pun nak tanya lagi dia kunci. Pandai je no. Mereka bodoh, mereka tak senang tengok orang pandai. Itulah cara punca dia. Tergamak mereka no. Dia kata masa ada tu kau buat umrah. Baliklah buku cakap sama mereka tu. Lepas tu dia dapat EPKK kan. Lepas tu lupa lah tanya. Kami ni tak tahu apa, kita tak anggap lah benda. Tak sangka sepupu Ustaz. Allah. Dapat berapa? Mak dia jawab dapat 6A. 6A. Senang. Tak kata apa, rupanya sikit hati. La ilaha illallah. Anak dapat A pun keluarga. Kalau nak ikut dia cucu mereka juga. Bukan orang lain sangat. Bukan orang lain sangat. Tak apa, Kak. Adik saya. Kak dah sihat dah. Lepas ni Kak kena ulun mengaji betul-betul. Bila Kak rasa pelik aja spray. Boleh macam tu lah. Bila Kak rasa pelik, rasa lain macam je spray. Bila negatif mai, rasa negatif mai, spray cepat-cepat. Bakar lagi dan lagi, sampailah jin tu balik dekat tuan dia. Saya tak peduli dia tu siapa ke, adik-beradik ke, siapa, tak peduli. Lawan ni saya kata dengan tu. Yang aku tahu jin hang kena balik, Kak Mai tak mau terima hang. Walaupun orang minta maaf dengan kita dah. Yes, kita boleh terima.
Kalau kita nak maafkan. Tetapi jin tetap duduk dengan kita. Seumur hidup pula. Oi, letih. Dia kata kat adik saya lagi tau, Ustaz. Dia kata pasal pun. No, saya tak kata pun, cuma saya sengak. Saya lalu pun saya sengak. Sakit hati sebab cucu tak boleh nangis Ustaz nak pergi sekolah. Ya. Dia kata, pasal pokok tu tak cakap dengan mereka. Ya. Saya lalu macam tu, saya tak. Kenapa dia tak cakap macam tu? Lepas tu adik saya kata tak apa, nanti tanya tengok pasal apa tak cakap. Lepas tu saya abang. Dia buat yang tu. Lepas tu adik saya tu imam. Dia kata, hang tahu mana? Apa? Tahu tak tahu. Dia nampak kata. Dia nampak Ustaz. Sebelum saya makan Ustaz ni, saya pergi merata dah Ustaz. Ya. Tapi perbuatan Islam. Saya pergi merata, saya balik memang dia kata apa? Dia kata, aku ada. Baik Ustaz. Macam mana? Last kali kan saya itulah saya buka tu saya jumpa Ustaz. Lepas tu saya telefon dah kat Ustaz. Lepas tu dia kata tak ada Ustaz pergi sana kan. Saya telefon dalam 2 bulan saya telefon. Tiba-tiba saya telefon itu dia pun kata hari ni Ustaz ni ubat. Saya main terus Ustaz. Punya saya punya nak nak. Yalah. Okey. Alhamdulillah. Lah ni kita tak mau tahu siapa. Betul. Kita tak mau tuduh siapa. Tak mau tuduh. Jin hang balik dekat tuan hang. Itu je. Kalaulah takdir Allah dia balik sungguh dengan apa hak kita jangka, tak tahu, kami tak tahu. Tak buat saya pun tak. Kami tak tahu. Saya tak buat apa. Betul abang. Yang kami tahu jin kami tak mau terima. Hang kena balik. Okey tak Kak? Acik tak macam tu? Kan kita bukan nak tuduh siapa. Betul kan? Ni duk ngaji elok dapat 5A, 6A, ada orang cemburu. Tu je yang tahu saya. Tak tahu tak buat apa. Rasa Ustaz. Kita nak mengaji, no? Mana bagi cucu mengaji. Okey, bila saya cakap macam tadi, Kak rasa nak marah tak? Tak lah. Saya sengaja je cakap tadi tu. Kami tak mau terima hang jin. Kalau ada mengamuk. Cakap macam tu je. Tapi tak lah. Alhamdulillah. Benar janji Allah, benar janji Nabi. Saya kata, baik betul lah Allah ni. Dia tunjuk kat aku. Dia tunjuk siapa-siapa. Iyalah. Bagi banyak dia tunjuk balik. Dan kita minta dengan Allah kan. Supaya janganlah duk menanya orang. Betul. Banyaklah dia tunjuk balik. Dia tunjuk balik. Jin duduk dengan siapa, balik dengan siapa. Sebab tu saya keluar satu video. Aku tak redha orang yang sihirkan orang main bubat dengan aku. Bila dia kenal balik. Si A sihir si B. Si B main jumpa saya. Makan madu saya. Saya tak ada apalah. Saya ni mak rempit je. Makan madu ni perintah Allah, perintah Nabi. Jin tu balik kepada si A. Si A main jumpa saya. Saya tak redha. Saya tak halai saya bubat dia. Geram. No? Ada orang situ ada ke? Ada orang banyak kenal balik. Saya kena buat balik. Banyak. Patah balik tuan ni, patah balik ni. Dah kita suruh dia balik. Kita tak duduk siapa-siapa. Yang kan satgi tuduh takut silap, takut fitnah. Betul. Kan? Dosa kita. Kita tak mau kita tak mau terlibat dengan dosa-dosa mereka tu. Tapi kami tak mau terima barang orang, kami tak mau ambil, kau ambil balik. Acik tak? Ramai balik. Tak sangka. Tengok baik sangat sebelum ni rupanya dalam baik lepas tu baik ada makna. Dia kata kat adik saya kan, dia kata kau tak cakap tu, dia ada lah cerita kata dia ada orang buat kena gini buat. Lepas tu dia pergi cerita kat adik saya tu. Dia kata nak pergi depa puan hati betul ni. Dia kata kok saya pun macam tu lah. Dia kata bang dia buat kat dia macam tu. Tobatlah hum. Dia kata aku tak buat kat dia. Dia kata. Dia kata Ustaz. Adik saya boleh abang. Saya tahu tak, saya tak tanya. Aku ni kuliah cerita oleh kopi dia kata. Dia kata kat anda, tobatlah hum. Aku tak buat kat dia. Tobatlah hum. Tak tahulah. Tak tahulah, kita serah pada Allah. Lepas ni mengaji tu betul. Pedulikan semua ni. Satu Ustaz kan. Handset kau mainnya. Handset tu dia ada syaitan dia handset ni. Kan. Memanggil. Dia memanggil. Syaitan. Sebab kalau tak percaya, bila saya buat live pukul 9.30 malam, cuba tengok. Syaitan akan kacau line saya. Syaitan boleh masuk. Dia boleh masuk. Macam waste pun dia boleh. Dia boleh. Oh ya, dia bawa pergi merata. Pusing ada sikit. Merata dia bawa orang. Kawasan benda-benda. Bendang-bendang kelapa sawit. Yes. Saya boleh percaya. Betul. Kalau orang
Mai sini dia beritahu kami sesat Ustaz. Tahu dah ada jin. Dah tahu bang. Dah tahu dah. Dia kacau. Dia kacau. Sebab dia api kan. Dia boleh masuk dalam api kan. Dia setuk kata pun tak mau dengar. Memang bahaya. Memang ada sihir dalam teknologi ni. Ada jin. Jadi kena beringat lah. Kena beringat. Yang tu kata yang lain, lepas ngaji, baca Quran.